Kalau anda nak satu lampu yang kecil, yang praktikal, yang mudah guna, yang sentiasa ada dalam poket, dalam beg, saya sarankan anda untuk dapatkan lampu yang tak padan dengan harga dia. Lampu ni memang terang gila. Yang ni adalah Slim EDC flashlight. Dia ada 5 mode. Lampu yang paling terang, lampu yang malap, and then kita nak suluh bahagian hadapan, malapkan dia, dan dia ada warning light. Kalau kereta rosak kan, kita boleh letak dekat atas kereta ni untuk warning orang yang nak lalu daripada belakang. And then dekat bahagian bawah lampu ni, dia ada magnetic. So kita boleh letak lampu ni dekat permukaan besi. Dia akan melekat dengan kuat. Untuk technician ataupun chargeman, untuk foreman, lampu ni memang sangat berguna. Boleh lekat dekat bonet kereta untuk suluh enjin. Boleh letak dalam poket nak bawa pergi troubleshoot wiring. Dan kita boleh clip dekat topi macam ni. So tak payah nak pegang lampu, boleh jalan sambil tengok kiri kanan. Guna bahagian sini. Lepas tu clip dekat topi, kita boleh guna untuk baca buku dalam gelap. Sangat-sangat function lampu ni. Penggunaan yang berterusan, bateri dia boleh tahan 4 jam. Dan kalau habis, dia charge guna kabel Type-C saja. Saiz dia yang kecil, yang muat dalam poket baju, poket seluar ke, poket belakang ke. Jadi dia memang sangat everyday carry. Lampu dia pun memang sangat terang. Sesuai sangat bila blackout, jalan malam-malam ataupun nak cari barang dalam beg waktu gelap. Bagi saya, dia punya kelebihan, mudah untuk dibawa, charge guna kabel Type-C, jimat, semua kabel sama. Dia ada magnetik dan juga clip. Saya rasa anda memerlukan lampu ni. Link ada dekat bawah tu. Cepat tekan dan dapatkan sekarang.